Kenapa tayar berwarna hitam? Hai ibu-ibu kejuruteraan, hari ini kita akan menjawab satu soalan yang mungkin anda tidak pernah tanya tetapi mempunyai jawapan yang mengejutkan dan penuh dengan kejuruteraan di sebaliknya. Lihatlah pada mana-mana kereta, motosikal, lori atau bahkan kapal terbang. Apa persamaan semua mesin ini selain daripada roda? Tayar. Dan apakah warna tayar-tayar itu? Hitam. Hampir semuanya begitu. Tapi pernahkah anda terfikir kenapa tayar berwarna hitam? Ia bukan sekadar soal fashion atau estetika sahaja. Sebenarnya, warna hitam pada tayar adalah salah satu rahsia terbesar ketahanan, prestasi dan yang paling penting, keselamatan yang dibawa oleh kejuruteraan bahan kepada kita. Ia adalah elemen asas yang mengubah getah asli yang sebenarnya tidak berwarna hitam menjadi komponen yang kukuh dan tahan lasak, mampu menahan pelbagai keadaan. Tetapi jika getah asli tidak berwarna hitam, kenapa pula tayar menjadi hitam dari masa ke masa? Apakah bahan ajaib yang memberikan warna gelap ini dan pada masa yang sama meningkatkan sifat getah dengan begitu ketara? Untuk merungkai misteri ini, kita perlu kembali ke masa lalu dan memahami sedikit tentang sejarah tayar dan getah. Pada awal industri otomotif, ketika kereta pertama mula digunakan, tayar hampir sepenuhnya diperbuat daripada getah asli. Dan getah asli, seperti yang keluar dari pohon getah, biasanya berwarna seperti susu, putih kekuningan, atau kuning air muda. Oleh itu, tayar-tayar pertama berwarna putih atau sangat cerah, hampir sama dengan warna getah mentah. Anda boleh lihat gambar-gambar kereta lama dan sebahagian daripadanya memang mempunyai tayar berwarna putih. Namun begitu, getah tulan ini mempunyai masalah yang serius. Ia tidak begitu tahan lama. Ia cepat haus, mudah terjejas oleh cahaya matahari dan haba, serta tidak memberikan ketahanan yang diperlukan untuk keperluan kenderaan yang semakin meningkat. Ia hanya bertahan untuk beberapa kilometer sahaja. Pada ketika itulah jurutera dan ahli kimia mula bereksperimen dengan bahan tambahan untuk meningkatkan prestasi getah. Dan apakah bahan tambahan revolusioner yang mengubah sejarah tayar dan menjadikannya hitam? Jawapannya ialah karbon hitam atau dalam bahasa Inggeris carbon black. Diperkenalkan dalam pembuatan tayar sekitar tahun 1910. Karbon hitam pada dasarnya adalah sejenis karbon yang dihancurkan halus, dihasilkan melalui pembakaran tidak lengkap produk petroleum berat. Ia bukan sekedar pewarna, tetapi bahan yang bergabung dengan struktur getah. Tetapi bagaimana karbon hitam, serbuk hitam biasa, boleh mengubah getah dengan begitu ketara? Ia berfungsi dalam pelbagai aspek. Pertama sekali, ia adalah agen penguat. Karbon hitam membentuk ikatan kimia dengan rantai polimer getah, menjadikannya jauh lebih tahan terhadap lelasan dan haus. Ia seolah-olah mencipta satu jaringan mikroskopik di dalam getah, meningkatkan kekuatan tegangan dan ketahanan terhadap pecah. Tanpa negro de fumo, tayar hanya akan bertahan untuk sebahagian kecil daripada tempoh yang ia tahan sekarang. Selain itu, karbon hitam meningkatkan pelesapan haba. Tayar yang sedang bergerak menghasilkan banyak haba akibat geseran berterusan dengan jalan dan lenturan getah. Haba berlebihan ini boleh menyebabkan kelemahan dan degradasi getah. Karbon hitam mempunyai sifat menyerap dan melesapkan haba dengan sangat berkesan, mengagihkan haba ke seluruh struktur tayar dan mengelakkan ia tertumpu pada titik-titik kritikal. Ini memanjangkan jangka hayat tayar dan membantu mengekalkan sifat-sifatnya pada suhu operasi yang tinggi. Selain itu, karbon hitam memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap sinaran ultraungu daripada matahari. Tetapi, apakah peranan warna hitam dalam melindungi tayar daripada matahari? Cahaya UV adalah salah satu musuh utama getah kerana ia menyebabkan proses degradasi molekul yang menjadikan getah rapuh dan kurang anjal. Karbon hitam bertindak sebagai penapis suria yang sangat berkuasa, menyerap radiasi UV dan melindungi molekul getah.
Hantu pelindungan ini, tayar akan retak dan rosak dengan cepat apabila terdedah kepada cahaya matahari. Tayar dengan warna lain tanpa karbon hitam akan mempunyai jangka hayat yang jauh lebih pendek jika terdedah kepada cahaya matahari untuk tempoh yang lama. Jadi, gabungan faktor-faktor ini seperti pengukuhan struktur, pelesapan haba, dan perlindungan UV menjadikan karbon hitam sebagai komponen yang amat diperlukan dalam pembuatan tayar moden. Dianggarkan bahawa ia boleh meningkatkan jangka hayat tayar sehingga 10 kali ganda berbanding getah tulen. Peningkatan dalam ketahanan dan prestasi ini telah menjadikannya sebagai piawaian industri dan warna hitam adalah ciri universal bagi tayar. Tapi bagaimana jika seseorang mahukan tayar dengan warna lain? Adakah mungkin untuk mempunyai tayar yang bukan berwarna hitam? Ya, secara teknikalnya ia adalah mungkin. Kita pernah lihat sebagai contoh, tayar putih seperti tayar jalur putih yang pernah popular pada zaman tertentu, di mana hanya bahagian tepinya sahaja yang berwarna putih. Dan pada masa kini, terdapat tayar berwarna, terutamanya untuk basikal atau kereta pameran. Namun, untuk mendapatkan warna-warna ini, pengeluar perlu menggantikan karbon hitam dengan pigmen atau agen penguat lain yang tidak berwarna hitam, seperti silika contohnya. Walaupun silika juga merupakan agen penguat yang baik, ia tidak menawarkan semua kelebihan karbon hitam, terutamanya dalam perlindungan UV dan pelesapan haba, selain daripada biasanya merupakan proses yang lebih mahal. Ini bermakna tayar berwarna biasanya kurang tahan lama, lebih mahal, atau mempunyai prestasi yang terjejas berbanding dengan tayar konvensional. Jika Anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian. Tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini. Atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang membangunkan kemahiran yang akan membezakan kerjaya Anda. Dan Anda, pernahkah Anda terfikir kenapa tayar berwarna hitam? Atau mungkin Anda tahu tentang tayar berwarna lain yang mempunyai kisah menarik? Tinggalkan komen Anda di sini kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja peminat kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa Anda di video seterusnya.